Yang raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belah saya dulu, bolehkah begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran i3TV TVPSS Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail III. Saya, Puan Nur Nabila binti Wan Muhammad Syaufi, mengalu-alukan kehadiran semua warga sekolah ke majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri SK Sultan Ismail III yang penuh meriah dan bermakna ini. Hari yang indah ini bukan sahaja untuk kita bergembira, tetapi juga untuk mengeratkan silaturahim, bermaaf-maafan, serta menyemai semangat perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Ayuh kita sama-sama memeriahkan sambutan pada hari ini. Pada pandangan guru besar, apakah nilai-nilai murni yang boleh diterapkan melalui sambutan hari raya ini? Baik, terima kasih. Soalan yang baik. Apakah nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam majlis hari raya pada hari ini? Jadi untuk hari raya hari ini, kita ingin menerapkan seperti bersyukur, di mana kita bersyukur kerana masih diberikan kesempatan untuk berhari raya, menghabiskan bulan Ramadan, dan juga kita dapat berpakaian baru, kita dapat menikmati hari bersama-sama, hari bahagia bersama dengan rakan-rakan. Hari ini juga nilai yang kita ingin terapkan adalah nilai perpaduan dan juga kerjasama, di mana semua murid berpadu, bekerjasama, membawa makanan sebagainya untuk meraihkan majlis kita pada hari ini. Hari ini juga kita ingin menerapkan nilai-nilai kemaafan, di mana murid-murid dapat bermaaf-maafan di antara rakan-rakan dan juga guru-guru, selain daripada menghormati sama satu sama lain. Cikgu rasa itulah nilai yang ingin kita terapkan, dan cikgu harapkan nilai-nilai ini dapat diteruskan sepanjang tahun lah, bukan hanya pada bulan Ramadan, insya-Allah. Terima kasih. Demikianlah tadi liputan sekitar majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri SK Sultan Ismail III. Semoga sambutan pada hari ini dapat meninggalkan kenangan manis serta mengeratkan lagi hubungan antara kita semua. Saya, Puan Nur Nabila binti Wan Muhammad Syaufi, mewakili warga i3TV TVPSS mengucapkan terima kasih atas tontonan anda. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.